Okay guys, Assalamualaikum, selamat petang. Terlepas lah setup sel kat atas tu. It's okay lah. Alright. Ada je tanda sel dekat atas tu, tapi agak risky. Siapa yang ada masuk tanya. Okay, sebab kat sini pun ada satu zone, nampak tu. Mengamsai juga dia masuk. Okay, so sekarang yang dah lepas, biarlah lepas. Kita monitor sekarang. Okay. Dekat bawah tu apa yang aku nampak? Ada satu zone support bullish engulf, yang possibility untuk dia datang collect. Cuma zone tu agak besar sikit lah. Okay, kalau kita buka ke time frame M30 kat area sini. Okay, kalau kita buka H1, dia bawah sikit. So mana yang nak celup-celup tu, bolehlah monitor zone yang ini. Okay, kejap lagi aku akan live, kita akan monitor sama-sama. Okay, so dekat bawah apa yang kita nampak, ada satu trend line. Aku screenshot jap. Okay, so kat sini touch pertama, touch kedua. So adakah touch ketiga plus ini dia akan react? So korang boleh monitor. Alright, so korang boleh monitor zone ini. Trading plan jangan tinggal guys. Trading plan jangan tinggal. Nanti aku akan terangkan lagi sekali dalam live. Kasih aku siap-siap dulu, lepas tu nanti aku akan live dan kita akan monitor sama-sama. Alright, I rasa trading plan jangan tinggal. Itu sangat penting. Dan ada lagi satu benda yang aku nak terangkan supaya korang faham dunia trading ni macam mana. So kejap lagi aku live, jangan lupa masuk. Okay, so if kalau kau dah masuk kat sini, kau tahu kat mana perlu keluar. Dan kita tengok dulu time frame kecil ada apa. Ada tak tanda-tanda dekat mana yang kita kena collect. Okay, kalau kita pergi kat M15 ada tak? Okay. Sebenarnya M15 kalau kat area sini pun boleh je, cuma high risk sikit lah. Kalau kau nak take a risk tak ada masalah. Okay, tapi if andai kata dia BO, okay, if andai kata dia BO, dekat sini kita masuk monitor. Sini first, sini, sini. Okay, ada 3 kemungkinan zone yang akan dia buat rejection. Alright, which is itu adalah roadblock dia. So monitor guys. Kejap lagi aku siap-siap. Kita jumpa. Assalamualaikum.